So hari ni sebabkan ada ex-travel set Kelantan lawan geng Thailand. So kita nak bagi support lah geng Kelantan. Tiket, ulat tiket. Berapa sah? Latest. Saya ambil terpaksa ambil Kelantan, tapi saya suka Thailand. Kelantan ni Kelantan ni 2-0. 2-0. Apalah boleh cabut tempat tua kan? Gotta work, gotta make that money, make purchase. Gotta focus, so I make it perfect. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hello Bangster. Seorang lelaki yang pernah difitnah handsome. Apa hari ini kita nak buat? Okey, hari ni setelah sekian lama Stadium Kelantan ada perlawanan bola sepak ni. Sudah lama dah saya tak pergi. Last saya pergi hari tu dah jam 6. Time apa panggil? Tan Sri Anwar Musa tu dulu yang jaga. Time Gada, Pia, Obina dulu So hari ni sebabkan ada ex-travel set Kelantan lawan geng Thailand. So kita nak bagi support lah geng Kelantan kita, okey. Kita dah lewat dah sebenarnya. Tak tahu lewat ke tak. So sekarang ni saya nak pergi ambil tiket dengan kawan saya. Korang kenal kawan saya, kita tunggu je lagi siapa. Lepas tu kita nak pergi cari baju Kelantan. Mana boleh masuk stadium Kelantan tanpa baju Kelantan? Jangan duduk ketiak aku ketiak atas muka sekejap lagi. So saya kena cari baju Kelantan. Saya minat orang Kelantan sebenarnya, tapi dapat orang lain. Nak macam mana? So guys, saya tak tahu kenapa kamera tiba-tiba turun akakmu balik. Tak dapat orang Kelantan, dapat orang lain pula. So apa tunggu lagi, jom lah. So guys, biarkanlah kameraman ni. Saya tahu kameraman ni ada personal issue saya rasa dengan saya. So tak pun buang masa, jom kita pergi ambil tiket. Lepas tu kita pergi beli barang. Rapat sangat. Nampak lubang. Angka 15. So tanpa buang masa, jom kita. So tanpa buang masa, jom kita pergi ambil tiket. Lepas tu kita cari baju. Let's go. Okay guys, jom kita ambil tiket. Ulat tiket. Berapa sah? Kalau harga standard RM40. Ni sebab astakai tak? Aku wastak. Tapi kalau untuk main RM90. Kawan ni influencer lah. TikTok aku fikir lah nak bayar. Tak tengok influencer. Berapa orang ni? Berapa orang ni? 2 orang. Sekali dengan cameraman. Sekali yang cameraman, so 2 ya. RM60 ya. RM60 ya. Free lagi ya. Nanti review. Review So guys, mana nak dapat ke ni free. Review siapa yang sponsor aku kali ni? Siapa yang sponsor sekali ni? Ni kabel besar ni. Kabel besar ni. Regular Cup. Regular Cup. Ni regular t-shirt. Tapi owner tak ada lah sini. Owner tak apa. Tapi owner yang belanja. Kita tengok mana tahu ada dalam ke. Tapi owner yang tak dapat nak bagi baju free, so kita kena pergi cari baju, okey? Kita kena cari baju sana. Jom. So tanpa buang masa, jom kita pergi cari baju. Tanpa buang masa. Jom. Okey nama. So guys, sekarang kita dah cari dah baju. Sekarang kita nak bayar. So korang tengoklah baju. Ini baju Hot My Malay ni, bukan? Tak tahu lah, tapi tak tahulah. latest. Saya ambil terpaksa ambil Kelantan, tapi saya suka Thailand. So guys, saya tak tahu nak pilih mana. Saya nak pakai Kelantan. Tapi saya minat Thailand. Kelantan ke Thailand Bisa? Dua-dua. Kelantan dulu nanti nak pergi Thailand baru pergi Thailand. Okey. So geng Thailand, tunggu saya kat Thailand, okey. Dok saya bergurau je. Saya Kelantan. Okey guys, sekarang ni Lokman dah tukar lah baju Kelantan. So Lokman tak boleh nak cakap KL. Kita kena kecek Kelantan, okey. So, rasa aura lain selepas tukar baju. Rasa macam handsome. Tunjuk sana sikit. Saya bawa orang yang korang tak tahu siapa dia. Korang tak tahu siapa. Ini bukan Fael. Ini awet daripada negeri Kelantan. Sebab dia pakai baju Kelantan. Betul tak? Semangat ada ni. Kalau mu semangat, mu kocok kepala. Kocok kamera.
Nampak tak? Ini bukan Fa'il. Kalau Fa'il dia tak cakap kocok tu ke apa. So tanpa buang masa, orang belakang tu kita orang kenal. So tanpa buang masa, let's go. Kita masuk ke dalam stadium. Let's go. Syah, prediction berapa kosong? Aku sewa mana ni Kelantan ni Kelantan ni? 2-0. 2-0. Kamu? Aku rasa 4-0 lagi. Tak. Percaya? Mana kita betting dulu? Kita gini lah, kita kena tengok pesah dulu. Pesah dulu. Kalau Lepas pesah boleh 2, maybe boleh sampai 4-0. kita tengok geng dulu kan dah. Apek keeper tu. Apek keeper guys. Sekejap saya zoom. Dulu Apek main aku, belakang rumah aku dah. Biar dulu aku aja yang main bola. Ya. Mana? Oyak 3-0. Oyak 2-0. Abang nanti ambil. Ada gambar. Aku tengok kita kena tukar. Tengok. Aku naik 2-0 ni. Baik. Boleh. Boleh lagi. Meh, aku suka sebab kita selalu beli baju. Tak tahu. Aku nak beli baju Thailand ni hari. Habis apa? Boleh pa ni. Comeback. Sekarang cabutan bertuah. Kosong. Tak bertuah ni. Mana nombor? Tak kena ni. Tak kena guys. Tak ada lak lah kita ni. Bawa muka ni tak ada lak Ya Allah minta bola boleh cabut yang bertuah ke. Tak payah gambar sangat lah. Allah minta lah boleh cabut yang bertuah ya Allah. Amin. Dia request ombak. Asyik tak kena asyik. Dia suruh kita buat ombak. Tak kena nama kita. Mana buat? Tu hadiah. Guys, sekarang kena 1-0. Saya bajet tadi 4-0. Aku menyesal pakai baju Kelantan. Saya nak pakai dia suruh kat langit apa. Guys, korang tengok Desha dia tolong dicari apa panggil. Desha dia tengah dicari apa ni panggil tempat duduk. Saya tempat duduk untuk sebab kita ni VIP je orang nak lalu. Aduh, bola. Ya sini. Ini nak bagi bola lagi dah. Sini. Jauh. Kita jauh. Aku bagi jauh-jauh nak boleh kau bagi tadi. Sepatutnya aku yang nyanyi. Bukan dia. Bukan lagu ni. Okay guys, dah satu sama guys. Guys, penalty satu sama. Jom kita tengok macam mana. Thailand ambil dulu.
masuk. Thailand go dah 1. Kelantan pula go kena. Lagi masuk ni, aku nak masuk ni. Kena go ni, kena go. Okay, bismillah. Ah. Lumayan dah tak masuk. Masuk ni. Masa nak masuk? Masuk. Masuk. Awak roya nak awak dia. Biasa mulut tu masin. Masuk. Zoom. Tu mulut habis ni aja. Mulut masing. Aduh lah. Ini masuk ni. Ini macam tak masuk juga ni. Hai, masuk dah ni. Dia dua-dua kan? Tak masuk. Tak masuk ni. Masuk. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah okey. Be, masuk tak? Masuk eh? Aduh, tapi tadi macam mana? Dah masuk gol semua orang ketendang. 5. Tak go. Dia senyap. Gini je. Dia senyap je. Tak payah lompat di mana. Macam tu lah. Stres. Sabar. 50 habis beli baju. One sec. Guys, dia kena save. Kalau tak save, kalah lah. Kalau go, kita balik tunggu ha. Go, kita balik tunggu ha. Sih lah betul. Save. Aduh lah. Gan Berasa beli baju tapi kalah. Dia lompat kau ni tadi. Lagi lompat kau tu. Gak menang pasal lagu Thailand kat sini. Rasa macam nak pergi Thailand. Kalau lagu Thailand rasa cocok banget. Jual roya. Prediksi kita kalah. Prediksi 4-0. Jadi mesti ya tu roya. Rugilah aku ikut sini. Mana game aku tu? Game mu tu. Game aku. Yo yang Kelantan kau. Yo yang Kelantan. Kalau kau dulu orang siapa biar kita 3 lah. Kamera apa tu tak ada kamera? Berak. iPhone 17 ada berak.